Sekejap, bagi saya buka kejap. Okey, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini saya ingin bicarakan sebuah buku yang bertajuk Timeline Akhir Zaman hasil karya Dr. Ashraf Amirul, terbitan Pustaka Permata Ummah Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 240 halaman bercetak yang berharga RM27 melalui penemusan voucher buku Madani baru-baru ini. Buku ini membincangkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang disusun secara kronologi atau garis masa, berpandukan sumber Al-Quran, hadis sahih serta pandangan para ulama muktabar. Penulisan buku ini bertujuan untuk memberi kefahaman yang jelas kepada pembaca agar tidak keliru dengan pelbagai dakwaan dan spekulasi berkaitan akhir zaman yang sering tersebar dalam masyarakat. Secara ringkasnya, buku Timeline Akhir Zaman menghuraikan tanda-tanda kiamat kecil dan besar mengikut urutan yang sistematik. Antaranya ialah kerosakan akhlak manusia, fitnah akhir zaman, kemunculan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa AS, kemunculan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, sehingga kepada peristiwa besar sebelum berlakunya kiamat. Keistimewaan buku ini ialah penyusunan fakta yang kemas dalam bentuk garis masa menjadikan pembaca lebih mudah memahami urutan peristiwa serta kaitan antara satu tanda dengan tanda yang lain. Penulis buku ini juga menekankan bahawa ilmu akhir zaman bukan untuk menakutkan, tetapi sebagai peringatan dan persediaan diri untuk membaiki iman dan amal. Pada pandangan saya, buku ini mempunyai beberapa kelebihan yang ketara. Antaranya ialah bahasa yang mudah digunakan, mudah difahami walaupun membincangkan topik berat. Selain itu, penulis berhati-hati dalam menyampaikan maklumat dengan merujuk kepada sumber yang sahih, sekaligus mengelakkan pembaca daripada terpengaruh dengan cerita palsu atau tidak berasas. Di samping itu, buku ini membuka minda pembaca agar lebih peka kepada realiti semasa dan kaitannya dengan akhir zaman. Seterusnya mendorong pembaca untuk muhasabah dan membaiki diri. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kekurangan dalam buku ini. Antaranya, sesetengah topik dibincangkan secara ringkas dan mungkin memerlukan pembaca membuat rujukan tambahan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, pembaca yang kurang latar belakang ilmu agama mungkin perlu membaca dengan bimbingan agar tidak salah tafsir. Saya memilih buku Timeline Akhir Zaman untuk dibicarakan kerana topiknya sangat relevan dengan situasi masyarakat masa kini yang sering dilanda kekeliruan tentang isu akhir zaman. Buku ini bukan sahaja memberi ilmu, malah mendidik pembaca agar bersikap sederhana, berpegang kepada sumber sahih dan tidak mudah percaya kepada ramalan atau teori yang tidak berlandaskan agama. Kesimpulannya, buku ini amat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat sebagai panduan, peringatan dan persediaan rohani dalam menghadapi kehidupan akhir zaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.